So guys, adakah korang selalu travel ke luar negara dan korang pun ada macam-macam device korang nak charge, dan mesti korang akan bawa korang punya power plug lah. Tetapi korang kena keep in mind kalau korang pergi US contohnya, memang akan lain dia punya plug point dia. Sebab kan kita punya ni, kita ikut UK tau. So kat US dia akan ada 2 pin. Akan jadi masalah bila korang bawa yang korang punya, yang Malaysian punya standard tu pergi ke US, memang tak boleh masuk lah. So salah satu solusinya korang kena bawa ini masa nak travel. So ini ialah Vention 120 watt GaN Universal Travel Adapter. Dia bukan sekadar adapter yang korang boleh cucuk tu dan korang kena cucuk korang punya charger. Dia pun berfungsi sebagai power brick. Dia ada built-in USB port dekat bawah sini. So korang pasang kat plug dekat US contohnya. Kalau sini korang nak cucuk korang punya power brick pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau korang malas nak bawa power brick, ini pun memang dah ada built-in power brick. Sebab ada 3 USB-C dan 1 USB-A. So total ialah 120 watt kalau bawah sini. Tapi kalau atas sini dia akan ikut korang punya kepala charger lah. Kalau korang punya kepala charger tu dalam 30 watt, dapatlah 30 watt. Sebab ini dia punya total maximum output ialah 2500 watt. So dekat bahagian tepi adapter ni ada 3 ada 3 slider ni. So atas sekali kalau korang tolak untuk keluarkan 2 pin yang korang boleh guna dekat US ataupun dekat Jepun enggak lah. Kalau yang belah bawah sini yang tengah-tengah, ini yang UK lah, yang standard kita guna dekat Malaysia, ataupun kalau nak guna dekat UK pun boleh. Dan last kali bawah sini ialah yang Europe yang 2 pin. Input atas ni pun universal juga, korang boleh cucuk UK ke, US ke, ataupun Europe ke, semua boleh cucuk kat atas sini. So sebagai contoh US punya standard, so saya tak ada masalah lepas ni nak cucuk, plug in saja macam biasa. So saya pun boleh charge lah. Saya punya power bank ni direct gunakan adapter ni. Tapi yang paling penting sekali, travel adapter ni memang selamat sebab apa? Dia dah ada built-in fuse. Okay. So kalau jadi apa-apa, fuse ni akan terbakar dahulu lah. So korang boleh cabut, tukar fuse yang baru. Dia pun ada bagi sekali spare fuse yang korang boleh guna lah kalau yang fuse yang sedia ada ni dah terbakar. So kalau korang nak pergi travel, ini antara travel adapter yang sangat-sangat membantu korang. Bukan sekadar untuk adapt plug ataupun soket dekat luar sana, tapi dia pun ada built-in sekali port USB-C ataupun USB-A untuk korang charge korang punya devices. So jadi kalau korang berkenan nak dapatkan travel adapter ni, boleh dapatkan sekarang.